Kalau kerajaan betul-betul nak jaga kesihatan, rokok sepatutnya target nombor 1. Bila rakyat nampak rokok legal, vape disekat, apa mesej yang sampai? Ada yang komen, kenapa nak haramkan vape je? Kenapa tak haramkan sekali rokok dan arak? Tak ada telur. Nampak macam pilih kasih kan? Tidak, sebenarnya kerajaan dah pernah cuba haramkan kedua-dua sekali pada 2023 melalui Generational Endgame atau GEG, tapi gagal. Jadi saya berikan 3 sebab kenapa kerajaan terpaksa haramkan vape dulu dari sudut polisi awam. Sebab pertama, isu dadah halimunan. Ramai orang cai ganja pakai rokok. Ramai orang letak barang terlarang juga dalam rokok. So, sama je lah. Rokok kalau letak dadah, bau dia sangat kuat dan senang kantoi. Tapi vape, pengedar boleh campur dadah sintetik atau magic mushroom dalam cecair perisa buah. Budak sekolah boleh hisap depan mata tanpa sesiapa perasan itu dadah. Ini loophole paling besar untuk anak muda terjebak dadah secara senyap. Sebab kedua pula adalah rokok dah jadi industri warisan dan dah jadi darah daging orang Malaysia. Rokok ni dah berakar umbi terlalu lama dalam masyarakat kita. Kalau diharamkan secara drastik, risiko pasaran gelap akan jadi jauh lebih ekstrim dan lagi susah untuk kerajaan kawal. Vape pula ibarat bangunan yang baru nak naik. Kerajaan pilih untuk sekat sekarang sebelum ekosistem dia jadi terlalu gergasi untuk disentuh pada masa depan. Ketiga pula adalah risiko Ivali yang sangat pantas. Kemudian, kenapa rokok yang terbukti bunuh orang tak diharamkan, tapi vape yang kurang mudarat diserang? Kalau rokok, kesan buruknya mungkin ambil masa 20 ke 30 tahun. Tapi Ivali ni ibarat serangan kilat. Dia bukan kanser, tapi kecederaan paru-paru acute. Bayangkan, dalam masa beberapa bulan je guna vape, paru-paru boleh bengkak, berair dan berparut kekal. Luar nampak okey, tapi dalam belum tentu. Itu sebab ramai yang hisap vape takut nak x-ray paru-paru, takut hadap kenyataan. Ivali boleh buat orang muda yang nampak sihat tiba-tiba tumbang dan kena bergantung pada mesin oksigen sekelip mata. Dan lagi sekali, kenapa tak haramkan rokok sekali? Sebabnya adalah halangan undang-undang. Ramai lupa, kerajaan sebenarnya dah cuba haramkan rokok untuk generasi baru melalui GEG sebelum ni. Tapi kita tersangkut dengan isu perlembagaan. Jadi sementara rokok dikawal ketat melalui cukai dan zon larangan, kerajaan guna kuasa yang ada untuk haramkan vape sebab risikonya jauh lebih halimunan dan pantas menyerang anak muda. Macam mana pula dengan arak yang ramai punca banyak kes langgar mati? Soal arak pula, itu bawah bidang kuasa PBT, bukan bawah KKM. Ini bukan soal berani atau tidak, tapi soal mana yang kita boleh selamatkan dulu sebelum terlambat. Kalau kerajaan betul-betul nak jaga kesihatan, rokok sepatutnya target nombor 1. Bila rakyat nampak rokok legal, vape disekat, apa mesej yang sampai? Ada yang komen, kenapa nak haramkan vape je? Kenapa tak haramkan sekali rokok dan arak? Tak ada telur.